USD CAD terus menaik walaupun minyak naik dan Kanada dianggap negara minyak. Macam mana dalam beberapa hari ini harga terus menaik? Ini konflik antara dasar monetari, perbezaan hasil dan ketidakpastian dasar perdagangan yang menyebabkan pasangan ini melonjak. Dan ini bukan sekadar permainan komoditi. Hai guys, selamat datang ke Syah Academy dan nama saya Syam. Hari ni kita nak menganalisa market bagi USD CAD. Kita akan bongkarkan rahsia pergerakan menaik pair ni dalam beberapa hari lepas. Video kali ini lebih pendek dari biasa sebab banyak info-info yang masih belum clear untuk kita buat keputusan. Tapi ini apa yang saya berjaya kumpulkan untuk analisa kali ini. Harap dapat membantu korang semua dalam trading journey korang. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Okey, jom kita mulakan. Ada beberapa faktor yang kita boleh lihat sama ada di Kanada atau di dunia. Antaranya ialah pertama, perbezaan jurang interest rate spread antara Amerika dan Kanada. Nilai CAD melemah kerana hasil bond Amerika lebih menarik berbanding Kanada. Pelabur-pelabur mahu mencari yield lebih tinggi dan ia ada di Amerika. Reuters melaporkan bahawa dolar Kanada jatuh ke paras 11 hari terendah akibat interest rate spread antara dua negara ini. Kedua, perubahan dasar dan pengumuman yang dibuat oleh Bank of Canada. BOC telah memotong kadar faedah dan memberikan syarat terbuka untuk potongan selanjutnya jika risiko ekonomi meningkat. Ketiga, volatility harga minyak dan komoditi. Kanada sebagai pengeksport minyak terpengaruh oleh harga minyak global. Penurunan minyak boleh melemahkan CAD dan kenaikan minyak boleh menyokong CAD. So, dari segi data yang ada sekarang ni, pada pendapat saya, pasaran USD CAD agak positif. Kita tengok pula dari segi technical analysis. Kita boleh tengok chart bahawa price momentum adalah bullish dengan price yang menembusi rintangan-rintangan yang sebelum ini. Zone yang kita perlu fokus adalah resisten utama di 1.3924. Jangkaan saya ialah price akan capai di level tersebut dan akan membuat retracement di zone 1.388 dan 1.387 sebelum sambung untuk meneruskan kenaikan. Tapi jika price retrace di zone tu dan menembus kawasan tu, ada keberangkalian dia akan teruskan penurunan ke 1.3812. So, kalau ikutkan technical analisis saya, ianya positif. Kita tengok pula rumusan berdasarkan berita minggu ini dan jangkaan pada minggu-minggu akan datang. Ada beberapa data penting yang kita kena beri perhatian. Ucapan dan keputusan Fed. Ini sangat kritikal ya. Semua orang sedang menanti keputusan apa yang akan dibuat oleh Jerome Powell ni. Dah lama sangat ditangguh. Data inflasi dan pekerjaan Amerika. Bacaan lemah akan menyokong USD menurun dan akan memberikan peluang kepada CAD untuk menguat sedikit. Data Kanada seperti GDP dan CPI. Bacaan kuat boleh memberikan sokongan kepada CAD dan menahan kenaikan USD CAD. Pasaran mula mencermati nada Bank of Canada agar tidak terlalu dovish, ini supaya tidak melemahkan CAD lebih jauh. Tapi macam biasalah, pergerakan yang clear sekarang ni semuanya bergantung pada Federal Reserve. So, apa yang saya boleh rumuskan untuk analisa saya kali ini ialah saya akan cari peluang untuk long dahulu sementara sehinggalah kita dapat tahu keputusan Fed. Selepas tu, baru kita boleh tentukan kita nak hold ke tak. Kita punya long untuk pergi lebih jauh atau kita nak tukar hala mencari short position pula. Ini pendapat saya lah untuk market USD CAD sekarang. Pendapat korang pula macam mana?
korang boleh komen dekat bawah. Harapnya video ini boleh bagi korang lebih jelas tentang situasi market semasa. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam, korang boleh join kelas saya secara percuma sahaja. Korang klik je link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.